Penglihatan yang jelas bukan sekadar keupayaan melihat. Ia adalah asas pembelajaran, produktiviti dan kualiti hidup. Dalam sistem penjagaan kesihatan mata negara, optometris memainkan peranan penting dalam memastikan penglihatan rakyat Malaysia dinilai, dipantau dan dipelihara sejak peringkat awal. Di Malaysia, terdapat lebih 3,000 optometris yang berdaftar dengan Majlis Optik Malaysia. Latihan formal, pendaftaran yang sah dan pembaharuan lesen amalan bagi memastikan perkhidmatan yang diberikan mematuhi standard profesional demi keselamatan pesakit. Di klinik optometri, pemeriksaan penglihatan secara menyeluruh dijalankan setiap hari. Penilaian refraksi, penglihatan warna, medan penglihatan dan fungsi otot mata membantu bagi mengenal pasti keperluan visual serta tanda awal masalah mata. Pengesalan awal membolehkan tindakan susulan dan rujukan dilakukan tepat pada masanya. Perkhidmatan kata sentuh disediakan secara terkawal dan beretika. Pemilihan, pemakaian dan pendidikan penjagaan kata sentuh memastikan keselesaan serta keselamatan pengguna dalam jangka panjang. Dalam kalangan kanak-kanak pula, pemeriksaan awal, penggunaan ubat psikoplegik dan penilaian lanjut menyokong perkembangan visual sejak usia muda. Bagi pesakit dengan masalah penglihatan binokular dan juling, penilaian khusus dijalankan bagi menyokong kestabilan penglihatan. Bagi individu berpenglihatan terhad, perkhidmatan penglihatan rendah membantu memaksimumkan fungsi visual dan keupayaan harian. Dalam persediaan prapembedahan pula, pengukuran dan penilaian sokongan turut dilaksanakan sebagai sebahagian kesinambungan rawatan. Perkhidmatan optometri dibawa terus ke komuniti melalui program saringan dan pendidikan kesihatan mata. Usaha ini diteruskan dengan Continue Optometry Education (COE), kajian-kajian klinikal serta pembangunan inovasi bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan. Melalui kerjasama erat antara pelbagai disiplin kesihatan mata, penjagaan yang menyeluruh dan berkesan dapat diberikan kepada rakyat Malaysia. Di sebalik setiap pemeriksaan, terdapat komitmen serta profesionalisme dan khidmat awam. Sempena Hari Pekerja tahun ini, peranan optometris diraikan sebagai sebahagian daripada sistem kesihatan negara.